Ini Fahri, seorang yang rajin, penuh keazaman untuk berjaya. Setiap kali dalam kelas, dia selalu banyak bertanya sampai pening cikgu dibuatnya. Dekan Fahri. Peperiksaan bagaikan sudah menjadi snack di waktu petang. Namun, kanvas hidup Fahri sepanjang menyarung uniform ini tidak semudah yang disangka. Ini Encik Haikal, ayah Fahri. Inilah tangan yang besarkan Fahri dengan hasil kerja-kerja kampung setiap hari yang difikirkan bagaimana ingin tetap bertahan. Namun, pasti ada jalan. Akhirnya, siapa sangka Fahri berjaya menamatkan pengajian dalam bidang pendidikan. Hai, Cikgu Fahri. Lama tak menang. Saya cuma teringat zaman sekolah je. Baik, cikgu. Tak sia-sia ayah panjat bangunan tapem untuk Fahri. Kira kami tidak pernah meminggirkan anak-anak Melaka. Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka atau TAPIM ditubuhkan di bawah Akta Kewangan 1957, pindaan 1972. Di bawah arahan Seksyen 10 yang difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Pelbagai bantuan yang kami sediakan untuk anak-anak Melaka. Untuk pengetahuan Cik Haikal, produk yang kami sediakan melebihi daripada 10 produk. Kita ada produk mesra bayi ataupun lahir di Melaka, kita bagi RM50 untuk didaftarkan di bawah SSBN. Kemudian kita ada bantuan persekolahan-sekolah rendah, back to school. Kita ada pinjaman wang tabung pendidikan negeri untuk anak-anak Melaka yang belajar di luar negara dan juga dalam negara. Kita juga beri demo siswa kepada mereka yang layak atau anak asnaf. Dan kita juga beri beasiswa kepada pelajar-pelajar sekolah menengah bernilai RM600 daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Kita juga ada demo siswa untuk sekolah tahfiz dan juga tahfiz Bistari di Unimel. Jadi produk-produk ini banyak membantu anak-anak mereka. Cik Haikal jangan risau. Tabung Amanah Pendidikan sentiasa menghulurkan tangan untuk memberi bantuan, termasuk anak Cik Haikal Fahri dan juga anak-anak Melaka yang lain. InsyaAllah kalau di TAPIM ini kita akan menghulurkan segala bantuan yang boleh asalkan anak-anak Melaka ingin belajar dan melanjutkan pelajaran. Ramai rupanya telah dibantu macam Fahri. Sekian saja saya Faiz Hassan melaporkan. Siapa sangka Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka atau TAPIM banyak membantu saya mencapai cita-cita sejak di bangku sekolah lagi. Ya, TAPIM banyak membantu saya daripada zaman sekolah sehingga ke peringkat universiti. Saya tidak pernah lupa siapa yang pernah membantu saya. Sekarang saya sebagai seorang arkitek bekerja di dalam Kuala Lumpur. Alhamdulillah, hari ini saya berjaya bergelar sebagai seorang wartawan dan berkhidmat di negeri Melaka. Dengan berkat sokongan TAPIM, kini saya telah menjadi penjawat awam dan berkhidmat serta berbakti kepada negeri Melaka. Terima kasih TAPIM kerana pernah membantu saya untuk meneruskan pengajian waktu degree di dalam USM. TAPIM banyak membantu saya mencapai matlamat dan cita-cita terutama dalam bidang pendidikan. Saya percaya bukan saya sahaja dibantu oleh TAPIM, tapi ramai lagi anak negeri Melaka yang dibantu oleh TAPIM. Terima kasih TAPIM. Terima kasih Kerajaan Negeri Melaka. 谢谢 TAPIM 帮助过马六甲子民不计种族来完成梦想。